Ya. Pokok jawab mana meh? Pokok LM. Askar Siang Tembok. Siang tembok orang Ambil subuh Sapasa. Orang panggil apa? Nayuk. Nayuk mi. Oh, Nayuk mi. Assalamualaikum semua. Video aku kali ni aku nak kongsi dengan hampa semua pengalaman aku pergi ride sampai Patani, Thailand. Perjalanan aku melalui Bukit Kayu Hitam dan aku akan tunggu member aku di Sadao sebab member aku mereka akan masuk ke Padang Besar dan kami akan jumpa di Sadao. Okey, sebelum tu terima kasih kepada yang mana masih setia bersama dengan channel aku dan yang mana yang masih belum subscribe dengan channel aku. Jomlah sama-sama kita support supaya aku lebih bersemangat lagi untuk bervideo selepas ini. Okey, terima kasih. Jom kita layan video. Bye. Go. Go. Lembar kat Gunung Barah. Awak duduk kat Gunung Barah ni. Kat traffic light, lepas traffic light. Apa tu? Cepat ni lah. Ni duduk dekat ni, lepas traffic light lah. Kat depan ni. Ha? Buat hospital. Aku kena pergi lagi lah. Aku kena pergi lagi depan lah kan. Okey. Lepas Tesco lah. Okey. Sekarang ni aku dah sampai dekat Sadao. Jadi nak tunggu kawan aku daripada Padang Besar nak masuk. Lepas masuk kot Padang Besar nak mai jumpa kat Sadao lah. Sebab aku dari Bukit Kayu Hitam orang. No? Depa duduk kat depan tu, jom kita pergi. Aku ingat depa tak sampai sini ni. No, jom. Bye. Hai teman-teman. Okey, tadi aku ingat depa ada di depan aku. Rupanya depa duduk di belakang aku. Jadi aku dah lajak dah sampai depan ni. Jadi aku dah bagi tahu depa suruh gerak lah. Nah, aku tunggu kat sini. Ada. Hey. Kita. Tukar nombor. Oh. Aku dah dapat apa Pondok Bah tu tadi. Lepas tu hang kata terus lagi. Aku cakap, di depan tu tak ada pun. Kata depa ni duduk sana, baru tanya hospital. Duduk jauh. Hospital babi. Tak apa. Tadi ya. Tani lah. Ya. Ha? Tani. Tadi tinggal itu. Boleh itu. Tu pergi kat mana? Rongek. Oh, lupa. Perjalanan masih jauh. Sudah guys.
Kerja ini bang. Kerja ini ya bang. Ha. Lama bang. Abang penunggu minyak bang. Macam mana? Sekarang kita berada di mana? Jadi? Ha? Bro. Sekarang kita berada di mana? Contoh sikit. Natawi. Natawi. Okey. Amazon Natawi. Amazon Natawi. Hutan Amazon. Kencing tu, no? Nak tut lu. Cover. Kencing tak apa, nak berak cover. Tak ni baru buat kan, dah bagi jadi dua-dua kan. Sana jadi satu kan. Tak tahu. Dia memang tu dua lain lah. Ini memang dua lain juga. Tak ada. Dia ada kemak ni. Kita jumpa tanu kan. Dia dalam pecah ni. Ni daerah mana ya? Kampung mana mana? Petang. Natawi. Sini. Yang dekat kan, dekat Cenok kan. Pekan tadi? Pekan Natawi ni. Natawi. Jam. Sejam. Sejam, you know? Hujan. Tubuh dulu. Hujan. Assalamualaikum. Ke-9 Malaysia kami sampai di Tatani dan singgah di Semalam mana? Semalam. No? Semalam be? Semalam. Ha? Kat Semalam. Sini lah Semalam. Semalam. Enggak Semalam tu makan bihun sup. Bihun sup tu lepas tu lagi balik rumah ni. Habis kita ni. No? Balik rumah abang kita sini. Kita tengok. Okay, malam ni kami singgah di Masjid Kerisik sebentar. Tapi malam dah. Orang tak pergi masuk malam. Aku dah sampai di satu rumah lama. Kami akan duduk di sini. Kita tengok bawah kat belakang aku ni. Kalau boleh tengok belakang ni adalah tempat untuk simpan motor. Dia macam zaman Piramli, cerita Piramli dulu ni. Kasih selamat. Dulu Abang Kazim pernah tidur dekat bawah ni ya. Gerun tu tengok hang Haji. Gerun tu tengok hang.
Duduk pohon ni kan. Duduk bawah ni pula. Aku nak simpan motor aku dulu noh. Okey. Apa-apa kita jumpa esok. Bye. Ya, tu orang tinggal tak boleh semua. Cik duduk seorang. Betul lah. Banyak. Dia kakak ya tu kecek terosak dengan ya. Makan ya tu hari makan ya tu. Makan mayat tu hari ya tu tak apa lagi ya tu mak itu. Dia tak sampai. Umur berapa dah, Cik? Umur? Umur 7. 70. Kuat lagi. Kuat lagi dia dah. Boleh naik tangga lagi. Kuat ah. Kuat pun harap dah. Dia mau dah ajak pergi jual kepuk Pulau Lumpur. Oh, tak mau. Tak mau lagi. Kau kawat nak hak anak dia tak ni. Ah, yang jadi anak dia. Ya tak sagi lah. Ha. Dia dah ajak pergi buat apa ni mah. Buat jual kepuk Pulau Lumpur. Mau dia duduk mau. Makan nasi dulu, makan nasi. Nah, jauh je. Wah. Di nasi. Tak apa lah. Atau lama-lama hujan nak turun lah. Tu. Lagi turun di hujan. Nanti dia jalan sampai mana? Sekolah. Jalan sini ya, sejik ni. Oh, berarti kat masjid tu. Tu ya. Oh, depan tu lah. Jalan situ ya, sejik. Dekat tu. Kumpul di padang bola. Dia kumpul sana. Lepas tu nanti dia berlarak mai sini. Oh. Tu terbakar di sini kakak. Orang panggil apa? Nayuk. Nayuk mai. Oh, nayuk ni. Ni kita tengok. Untuk. Selamat pagi petani. Sekarang ni kami berada di kampung apa be? Be. Oi be. Ni kampung apa ni? Kampung apa ni? Ini orang panggil kampung apa? Melayu. Kampung Melayu petani. Pagi ni ada polis bang. Pagi ni dikatakan ada depa buat perarakan. Jadi aku tunggu tepi jalan nak tengok perarakan depa. Ni mana aku tidur di rumah belakang ni. Rumah lama.
Malu. Hah? Itu. Baik. Mana hari ni, Beh? Ya. Pokok Jawa mana, Beh? Pokok LM. LM Malay. Mana sih? Macam Thailand ni? Thailand. Bukan. Saya kepada makan dia ada Thailand. Bukan. Bukan. Oh, tepung. Buat tepung. Mai bila ni? Ha? Malah. Ramai. Dia takut okey. Apa? Ha? Main balu. Dah lemah dah. Kepala. Wow. Oh ni elok oi. Pergi banyak sikit. Habis dah. Habis dah. Habis dah lagi. Ha? Mana? Ada lagi? Oh. Dah habis dah. Ni tanya apa mendapat habis tentang ni pagi ni Beh. Ha, penuh. Tu ramai. Mau? Ada kereta. Ya. Malay. Oh, penuh ada tu kita lah. Kereta tak lah. Main motor. Orang tiga tulis ada level plate. Oh, tak ada kira kalau
jumpa situ. Ha? Balik lah, sampai lah balik lah. Tak boleh nak. Ha. 2 hari kau malam. Oh. 2 hari 3 malam. Apa dia balik ada lagu ni. Ha. Besok tu lagi besok. Baru je. Esok buat ni buat apa pula esok? Larak macam ni tak? Lain sana ah. Yang main menasik ni dah. Di sana. Hai, Assalamualaikum. Sekarang kami dah nak gerak ke tengok pekan petani. Pagi ni daripada buat vintage festival. Jadi kami 3 biji. Kami tak apa nak vintage, naik motor moden saja. Nak pergi ke sana. Dekat siap dah. Ni kita jumpa di sana tak lagi. Okay, bye. Yo. Serolek. Ha? Ni aku singgah sat depan masjid yang berharapkan tadi yang berlawak ramai-ramai tu dekat apa di sini lah. Masjid ni. Aduh, kita lama dah tu. Darussalam, Masjid Darussalam Kidil. Masjid Darussalam Kidil. Lebat 5 liter lah. Berapa? Lebat 5 liter. 50 bat. 50 bat setengah 20 liter. bat. Ha? 20 bat 5 liter. 20 bat setengah liter. Dia petrol je. Diesel. Dia macam ni. Tak lah. macam 225. dia kata petrol pump lah tu. Ya. Dia nak mobil ni. Okey, ini dia Masjid Kerisik yang semalam aku sampai pun dah tengah malam. Hari ni kami singgah pagi dalam pukul 12 kami 1 kami singgah mai sini singgah lawat Masjid Kerisik. Gapo dik? Betul-betul. Dia baik pun bersih kan. Masih dia lawan. Dari atas nanti hati. Situ ada situ. Dari situ ada lubang. Mana? Ni. Ini ni lah lubang peluru. Ni. Berapa orang mati berapa orang? 36 orang. Boleh tanam 3 Mana yang dekat pintu yang Kena kat pintu. Ni dikatakan lubang peluru daripada peperangan saudara. Betul? Peperangan saudara kan? Sorry. Daripada militan. ha? Peperangan apa? Perang antara apa? Ha? Siapa yang tembak? Askar tembak orang Islam. askar siang tembak. Siang tembak orang Ambil Islam. subuh sampai asar. Subuh sampai asar. Oh, Nanti kat lunang hak boleh tanam 13 hari hak boleh jatuh. 13 orang boleh tanam. Hak lebih jatuh. Hancur badan, kaki semua. Tak pucuk. Adik duduk sini lah. Ha. Nak masuk dalam boleh? Ambil gambar boleh? Apa? Sejarah dia. Ni sejarah dia. Saya buat masjid ni.
tengok kan. Ada itu. Satu. Kacang lebih ke? Kacang lebih cik. Oh, sedap. Okey. Ya, sama lu. Oh, sedap. Weh, panas-panas kena pula. Apa? Jeli apa? Jeli kelapa. Ha? Hey. Kejam ni oh. Alah. Special ni, special. Nak kejam be, nak kejam. Panggil. Kejam. RM5 sama lah. RM5? RM5 lah, RM3 sama lah. Oh, jelas. Ni beli kan? Jeli ni. Ya, tengok. Dia buat jeli. Oh. Buat roti noh. Roti pada. Ya. Pulut lah. Pulut. Roti pulut. RM2 je tau. Pulut eh. Ni beli mana? Beli RM5 je. Oh. Aku beli dia ni RM50. Pulut ke lah? Pulut bat. Makan hantar eh. Hai, Assalamualaikum. Kami dah sampai di tempat event ni. Semai-mai dah habis. Alamak, kesian ni agak kami. Kami bernasib malang. Dia event ni 3 hari. Siang tak ada apa. Mungkin dia akan ramai petang ke malam lah. Tunggu petang lagi kita main balik. Ni belakang aku ni tak tahu lori apa. Kaki ni. Kami sampai tengah hari, tak ada yang vintage sangat lah. Tinggal yang tu lah vintage. Muka-muka vintage dah ni. Ni vintage be. Ni muka-muka vintage lah tinggal pun. Ya. Ambil 2 hari. Apa ni duduk ni? Apa? Amat kita orang ni. Okey. Okey dah tu, okey lah. Ha? Okey dah. Okey lorong. Apa okey lorong? Kau sama tak? Kita bagi klik. Okey, klik. Kau sama tak? Dah ekor. Ekor. Mewah lagi tak? Lauk banyak be. Lauk banyak be. Ya, makan. Mana? Pinggir. Aku kata makan, dia kata pinggir. Buat sini. Ada pula je loh. Ha? Pula tak mau. Kaki api. Kaki habis. Ya. Aku. Kau tu masih. Saya ngari cik. Berapa je? Tukar berapa je? Ha? Bersih. Kagak apa dia? Ngapu kerja ya. Habis tu. Punya tu lah. Ambil. Tahu makan apa dia? Buah lah. Keli. Ekor. Ha. Ekor. Ha. Ekor. Ha?
Ambil tu. Dah tengok. Ambil. Kita ambil ni. Ni apa ni? Kengkeng air. Kengkeng air. Tak mau pedah. Pedah ah. Tak makan pedah. Mana tak pedah? Ni apa? Ambil ni. Tak boleh makan pedah. Bahaya. Tak pedah. Tak pedah boleh. Ada kejut kan? Ada tak? Boleh. Kuah. Ni. Pedah juga. Mana tak pedah? Ambil. Kuah ya. Ada. Tak makan. Tak makan. Sikit. Boleh. Boleh. Boleh ambil. Kali ambil. Tapi kejut ya atas. Terima kasih. Lah ni ya. Dah harga be. Ni. Lama lagi tu. Video lah. Video. Mana? Saya jalan buat video lah. Baik tu. Ha? Dia ada mana? Minta. Tak kira lah. Okey ya? Ulang ke tak? Jom makan dulu no. Ni dok komik. Ni apa ni? Apa? Babu sosis. Sana belajar apa lagi? Berapa saya? Ambil 2 karung. 35. 2 karung. 35 kok. 35. Ada chili tak ada. Bukan. 35 ha. Kok. Ada ya. Okey, baik sama kak. Ya. Ini kedai lah. Hai, Assalamualaikum. Tadi yang aku duduk sembang yang belakang, aku yang kotak tu, tengok dia buka kotak dah nak jadi macam mana. Ini dia yang kotak tadi tu. Jom aku nak bawa kau jalan-jalan di sini. Kopi. Lebih. Awak ni. Oh, boleh duduk. Boleh duduk kan?
Tempat duduk ah. Ha, baru ni. Okey lah. Apa boleh ayat lagi okey. No. Apa boleh ayat apa lagi okey. No. Kalau power ni 3.20. Pau. Gila. Tak larat kena pau lah ni. Set. 3.20 baht. Beli kan? Ha. Dua. Ha. Ha? Oh yes. Tak apa kau. Apa kak? Ambil kafe tu. Oh. Ha? Kopi TO. TO. Ni kopi. Ha, dia dah ambil merah. Okey, masih. Kopi O? Manis kopi. Okey no? Ambil ingat ambil betul. Minum botol saja. Potong kaki. Manis. Ice cream. Dia apa ni? Telur sotong. Telur sotong. Balik siang ah. Ha. Oh, saya balik pun sih. Buah sikit. Oh, macam buah sikit. Dah tak apa. Telur sotong. Telur sotong kan. Oh, dia goreng ni. Telur tepung. Telur tepung. Tepung. Ini memang tepung. Mimi tepung. Mimi tak ada tepung. Mimi tepung. Ini memang tepung. Ini tepung. Tepung. Okey. Dah. Oh, buat Ini tu. samurai. Siap dah. Oh. Yang kunyit. Kunyit. Okey kak. Mana pula? Jalan. Dah, lagi jalan ni dulu. Jalan dulu. Mahal kau dia tak beli. Mahal kau dia tak beli. Oh. Beli ya? Boleh. Okey. Ya. Kita beli resort. Baik resort. Oh, jatuh. Ya. Ni jenis ni. Aku tak ada rasa. Ni lama sikit. Simpan dengan macam buah. Risik dia lembut. No, dia style lembut, dia form dia tu. Oh, best sik dah. Generasi. Banyak tu. Berbagai generasi ya Mercedes ni. Bila ni. Jual 800 lah. Nampak kecil sikit tu. Tapi comel. Weh, duk mai lagi. Oh, gila ramai. Syok event siap. Oh. Ha? Oh. Cek sapu ya bang ni. Tu nampak tu. Sampai Ada dah mai kali depa. Panggil depa.
Main lah, main marin. Main lah. Mari hujan, mari roti hujan. Basah lokoh kami pun. Tapi dia tak lebat lah dia. Hari ni alhamdulillah. Oh, macam mana ya? Mana lupa masuk pun. Tapi orang lebih pun lebat tu. Memang ni hujan Masuk. ni bocor. Oh ni masuk. Macam ni macam kau kalau belakang sini tak boleh. Sikit ambil gambar. Ha. Biasa. Oh, biasa. Ni ya. Ni lah mono. Itu Singgora bottle. Oh iya. Singgara botol. Campur lah. Okey, campur-campur. Ada campur-campur, ada tradisional, ada tengok. 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 Okey, baik. Okey. Pas apa bila? Mari. Mari malam. Malam mari. Korang Ajak pusing-pusing. Korang bah ayat Amin. Tu lah. Amin tak sampai pun. Sebi. Selfie apa? Selfie. Nampak tak? Nampak. Lah ni video ni. Aduh. Mula. Ambil hang video. Okey. 1 2 3. Oh, Malaysia. Tengok ni betul. Boleh. Okey. Oh, main Nanti ni. jumpa. Baiklah. Baik. Kita Salah ni ada. Sound check. Okey.
Okay, selamat pagi Patani. Hari ni hari ke-3 kami nak pergi dekat Patani ni. Tengok dan apa kami akan singgah lah tempat-tempat yang menarik. Nanti aku akan videokan. Jangan lupa subscribe aku punya channel. Kami akan bergerak ke terpanjang di dunia. Orang kata nak terpanjang di dunia. Banyak geng-geng event duduk orang ni. Ni 4.5 kita. Gimana? Baik, Assalamualaikum. Bye bye Patani. Bye bye. Sambung dia ada. Macam pendekar. Pergi tangan kong betul tak? Mana? Nak habis, banyak habis. Nasi. Kita lambat. Saya lambat lah, awak lambat. Ni lambat ni lah. Tunggu lebat. Cepat nak ada cepat. Kita ambil orang lain. Awak lambat. Awak lena banyak malah tak ada awak. Dah, patut dia ambil awal lagi. Patut dia kena gerak kita. Makin semua senang lagi lah. Apa makin aku buat posen ni, buat banyak dah lepas ambil. Banyak lucu. Aduh. Ini macam. Orang Cina tu duduk belarok. Roti kukus. Macam mana? Roti kukus sudah sampai. Try nak ni. Ya. Gila. Oh, lembut. Ha? Cek dia. Bati dia. Tak. Ni berkayang apa? Ya. Apa? Dan. Panas. Penuh meja lagi. Bagi kosong. Ini betul.
duduk tel kan safety lah. Safety dulu. Mana? Detail ni. Tel. TO. Memang duduk tel. Dia kopi pun duduk tel. Okey, roti canai. Makan roti canai. Walai. Sebab. Asal nak? Asal naik turun. No, naik. Ya. Woi, ambil roti gua. Jangan kari. Okey ayam takkan nak makan ayam. Tidak. Okey ayam takkan nak makan ayam. Okey minyak takkan mau minta minyak motor dia. Okey minyak takkan. Dia Tesla. Apa dia tu? Oh, ini si minyak. Weh, pulut ayam macam ada. Ayam lah. Kamu. Apa pulut ayam? Hah? Oh. Dah aku macam rabu. Ayam tu kan. Sambal. Pok ni kan nak balas lah pok ni. Weh, dia bagi lain-lain lah sambal. Wah ni. Ni boleh sampai hijau ni. Hijau. Dia ni lah share satu ni. Tapi dia bekas tak ada. Tak payah ni ayam tu. Pedas sangat weh. Tengok. Pedas sangat weh. Jerit weh. Ini kacang. Jom makan lu nah. Ada satu lagi nasi kabu tak sampai. Ni. Nasi tuku. Nasi gemuk. Nasi gemuk. Roti telur. Roti gula, roti kari, tomato. Betul? Roti kuku. Nasi minum. Okey dah. Ada air satu. 1.30. Hello. Nasi minyak. Ada ikan lain kau? 1.30. Mana berapa? 34. Minyak. Roti telur. Tomato. Betul? 30 baht. TO. 90 baht. 30 lah. Roti kuku lah. Ha? Dia dah roti kuku. Berapa tu? 30 baht. Berapa? Ha? Ada 30 baht lagi. Ada abang tu. Nasi kombok satu. Nasi kombok kosong kan. Dah. Satu ayam. Hai. Lepas tu, cakap 30 baht. Jadi satu pun boleh. Tengok lah. Kira lah sebab dia tadi. Saya 30 baht. 30 baht. Kilo saya. Masuk dah ni. Ronda weh, ronda le weh. Jom. Ronda pas karak lah. Inilah dia pekan petani dia. Dia punya bandar dia memang panjang. Dia ada dua lorong, sebelah sini dengan sebelah ronda tadi. Tapi sini banyak kain baju, memang banyak. Allah Akbar. Allah lah. Memang banyak dia punya. Jom aku nak ronda tengok baju-baju dulu. Sampai di sini saja video yang dapat aku kongsi pengalaman aku sepanjang 3 hari 2 malam di wilayah Patani Thailand.
Terima kasih kerana sudi menonton. Sekiranya video aku ini memberi manfaat kepada hampa, jangan lupa subscribe dan like channel aku supaya aku terus bersemangat up video-video lagi. Okey, terima kasih. Bye.